Ramai ingat bila ada medical card ni dah cukup untuk melindungi diri daripada penyakit kritikal. Betul ke? Medical card sebenarnya fokus kepada bil rawatan hospital. Masuk hospital, buat pembedahan dan rawatan yang dilindungi, kos tersebut akan di-cover oleh medical card tetapi tertakluk kepada terma dan syarat plan tersebut. Tapi pampasan sakit kritikal ni lain. Bila disahkan mengidap sakit kritikal yang dilindungi, kita boleh mendapat pampasan tunai mengikut jumlah perlindungan yang kita apply. Senang cerita, medical card ni bayar bil kos rawatan hospital kita. Pampasan sakit kritikal pula bagi duit tunai kepada kita. Fungsi dia tak sama. Bayangkan kena penyakit kritikal dan tak boleh bekerja selama berbulan-bulan. Bil hospital mungkin boleh dibantu dengan plan medical card. Tapi komitmen bulanan macam mana? Kereta, rumah, belanja keluarga. Sebab itu, kalau bajet mengizinkan, perlindungan yang saling melengkapi ini boleh beri persediaan perlindungan yang menyeluruh. Nak saya tunjuk contoh kombinasi pelan medical plus pelan pampasan sakit kritikal? Komen nak atau DM saya sekarang?